จำเป็นhabis loh. Dia malah dia. Malah di. Ini macam tak start lagi macam awalnya. Kampung Ulu Pari ya. Hutan belantara. Empat poin 8 kilo. Lentok lah. Lentok naik turun. Kampung Seri Kendong. Oh, dia bagi pacak pula.
Baru 8 kilo. Macam apa jalan. Kita silap pijak ni lubang ni. Dia sampai berjawab lah. Wih. Jalan ke ofis. Wih. Main tapi santai. Oh, sampai dah jawab. Oh, lihat atas macam apa tu. Dah eh. Remok. Baik tau. Sebab dia dulu bang. Longkan tu tutup ni. Tu lah. Hai. Ikut geng teriran. Buat je noh. Pasal aku jadi teriranner juga. Longkang mana pula ni. Jom dulu. Ya, wak. Ni yang datang wah. Sudah tangga pula. Dia awak melawan takut. Angkat masuk lembek. Lagi. Becut. Dia awak betul. Macam buaya besar. Dia awak dia tak ketik tau. Buaya gila-gila je. Geli pun geli kat lah. Kalau aku pun geli. Jalan sekali. Tongkat ada. Tatok tengah belakang lah. Oh, laki pun sama. Ada. Datang lah. Sama Maha Guru Sungai Buah. Atas. Pakai
Di atas. Nah, kenapa tak cakap? Kan je nak tu. Kita jaga hati orang. So baru. Ni kasut lama. Kita jaga hati. Buat campak. Kepaduan. Kepaduan kala macam ni. Kepaduan. Kita kepaduan. Bawa kepaduan. Kita bukan sini ya? Sini kan? Kalau tu kita lajak. Balah. Balang dia kasih. Kan Balah juga relax. Balang juga. Okey, sampai juga pintu gerbang Terengganu. 18.94 dekat 19 kilo. 7.42. Dia NGP kita. Kak air. Kak air ni. Dia kat air sikit je. Jadi. Rendah dah tu. Masih kena dapat lagi. Dah belakang dah. Kita suka duduk sebelah dia tau. Macam ni lah. Banglah. Semua kena bunyi. Dan sama lah banglah. Selfie? Tenaga kat dalam nak guna. Tahu ya kan setuju ni. Kalau Dah habis kat pencawang hari. Okey, assalamualaikum. Tak pagi. Pendapat input. oh, pagi dah. Dah makan dah, dah makan. Dah. Bagai lagi. Siapa yang pernah masuk? Siapa yang tak pernah masuk? Siapa tak pernah? Serius lah. Yang betul-betul lah. Yang ni bulan ni tak pernah masuk. Tak, yang tak pernah masuk memang betul-betul tak pernah masuk. Sebab Kak dah tagging ni. Yang betul. Okey. Buat dengan nak merapu kan. Sampai parking Gunung Datuk dalam 16 kilo. 16 kilo dia. Kalau daripada sini elevation gain dia 1400. Daripada bawah dalam 450 dan tu lah. Okay, guide kita ini saya Syawal. Kita yang pakai cap tu Abang Ali. Hari seorang tu Bamat. Bamat tu salah seorang guide Gunung Tahan. Jadi nama? Syawal. Pernah dengar Mak Besi? Dia lah Mak Besi. Oh, ya ke? Kalau nak naik tahan boleh lah nanti Roger. Minta. Nak tahan. Yang sebelah Mak Besi tu tak pakai. minta Track, number. dah selesai. Sebelum ni saya masuk track okey. Cuma ada banyak pokok tumbang lah. Ada divert sikit. Lepas tu belah apa Dah sampai Gunung Tampin Selatan. Okey, tu kalau ada je ada. Ada. Kalau ada. Lepas tu kalau Masuk YouTube ah. kadang aku buat kak. Dia rajin. Di TikTok ah. Orang Tak sama. buat kan. Tak apa. Pengen ajar dah. Najar. Dia malu. Okay, jom. Laju jalan dulu. Jalan dah. Laju jalan dulu. Laju jalan. Siapa yang kat depan tadi? 8.26. Makrul. Sama Mahmudru. Menunjukkan keupayaan. Wan, kau memang tak sampai kita orang sejak kau dah laju ni. Tak, kau kat depan je. Betul tak? Aku slow kot. Betul-betul kita tak pernah podium. Diam. Abang lah masuk. Mana ada mana? Tak. Sorry. Daus. Masuk je. Masuk. Tak. Kalau nanti nampak Gunung Tampin tak apa. City baru. Tampin Utara. City baru. Kita naik tahan City baru. Orang tengok baju ni tahu dah. Ni dua-dua ni. Hari ni dia ni. Wan, diam. Satu. Okey. Ni baru Gunung Tampin Utara. Dah runtuh dah. Baik. Naik yang lepas dia. memang kena refill. Tak refill kan menyesal. 7.05.
9:23. Baca mak dia pandai buat Nah. Saya boleh baca, tak apalah. Tapi abang Syah hina saya. Tapi masalahnya nak bawa baca tak betul lah. Agak-agak. Tak boleh sama. Tapi dia tak macam 7 tu. Sekarang nanti di bawah ni. Tu daripada jaga. Belakang dah tekan dia dah. Oh, makan sekarang. Dia buat tu. Makan dia kita bagi orang makan je lah tu. Belakang dah tekan dia dah. Bukan yang biasa masuk. Tak biasa pun mari. Itu yang ramai yang bertanya bang. Jom lagi dah. Sebenarnya sini bersusun. Sebelum pakai GP tu kan. Yang penuh tu yang masuk sini masuk sini. Ya tak okey. Matahari. Hari ya. Nekan-nekan orang ni. Padu. Aduh. Dah mungkin outro. Ini
Okey, sampai Camp Ultra. Pukul apa ni? Oh, tunggu. Mana tu? Wah. Tak ada. Tak nampak, Pak. Tak nampak. Saya pun tak nampak. Mana wah? Bunyi sepi tu belakang. 10.30. Louis 701. Oh. Tersepak pula. Cakap dengan Nat, ada dua pilihan. Nak keluar Datuk ke keluar Naning? Oh, lain baca. Oh. Semua tangan bersilang. Oh, lain baca. Aduh. Ya, sebab dia ni kawai tebu tu kawai. Atau gok sikit angin nak haisi. Sampai tebu kat air ni. Kawai tak dapat asal gini. Naik dulu. Oh, air tebu yang ni. Ya awak tu. Kejap. Sakit. Ah. Sakit. Abang Mak ni yang mengata kan? Naik. Naik. Jangan naik. Ya Allah. Ah, tak sampai lagi. Okey, sampai juga. Camp 701. Buat lagi padu. Oi, bagai. Yang paling padu Fakrul. Maha Guru. Wah. Maha Guru semua. Apa nama? Asyik. Oh, nama Haziq nama pun padu. Kau dah sogok dia. Wan dah sogok dia yang Aku sayang semua orang kecuali kau. Padahal kan bawa kecil dia yang pucat. Wajar. banyak gambar kau ni aku nak buat. Idea aku banyak. Tengok. Aku tak ada buat apa. Aku baik. Aku tak kacau orang pun. Nunggu gang belakang. Angin sedap. Baliknya. Dia cakap macam ni cantik. Pokok-pokok bunga dia. Okey. Dah sampai Gunung Gagak. 30 kilo lah. Pukul 1.40. Alhamdulillah. Sampai juga Simpang Y. Pukul berapa ni? Simpang Y.
2.13. Alhamdulillah. Sampai juga peak Gunung Rambau. 2.22. Lebih kurang 9 ke 10 minit lah. Kita dah simpang Y. Okey, sampai puncak Datuk. Pukul apa ni? 3.18. Ni pun kita laju keluar ni.